Coffee shop talk to the G, nama ringkas KST juga diberi. Mikrofon di atas meja, 3 sekawan dengan BIG. Kita beri 2 topik dalam sehari. Coffee shop talk to the G, nama ringkas KST juga diberi. Mikrofon di atas meja, 3 sekawan dengan BIG. Kita beri 2 topik dalam sehari. Pada haters jangan kecam kami, kami hanya happy dalam hati sendiri. Kami bukan tua kutub tua tak sadar diri, cuma asam garam sudah kami rasai. Dengarkanlah apa yang akan aku katakan, semata-mata untuk generasi masa depan. Music rap ni bahasa, tak kira kau dari mana apa bangsa. Seni dalam lirik setiap bar penuh makna. Podcast di platform, buka minda, buka mata, buka mata, buka mata. Dengarkanlah apa yang akan aku katakan, semata-mata untuk generasi masa depan. Music rap ni bahasa, tak kira kau dari mana apa bangsa. Seni dalam lirik setiap bar penuh makna. Coffee shop talk to the G, nama ringkas KST juga diberi. Mikrofon di atas meja, 3 sekawan dengan BIG. Kita beri 2 topik dalam sehari. Coffee shop talk to the G, nama ringkas KST juga diberi. Mikrofon di atas meja, 3 sekawan dengan BIG. Kita beri 2 topik dalam sehari. Nice. Assalamualaikum semua, selamat datang dan selamat menonton podcast kami di Coffee Shop Talk. Ribuan terima kasih juga bagi mereka yang telah meluangkan masa bersama kami. Dan jangan lupa guys, follow kami di TikTok, IG dan Facebook. Bersama saya Ryan, saya Ziad, And bake in the house. kita akan kembali jurus selepas ni, so jangan ke mana-mana. Coffee shop talk, let's talk on the table. Wahai sahabatku, mari kita berdiri dalam satu sat dan juga dalam satu kalimat. Engkau yang di depanku, aku yang di belakangmu. Kita sama-sama menjaga hak dan kalimat. Oh ya, Coffee shop talk. Okay guys, untuk hari ini kita akan berbual pasal topik money laundering, pinjaman wang haram. So pinjaman wang haram ni merujukkan kepada aktiviti pemberian pinjaman wang oleh individu atau pihak yang tidak berlesen dan tidak sah di sisi undang-undang. So seringkali melibatkan kadar faedah yang sangat tinggi, ugutan serta tindakan ganas terhadap pinjaman yang gagal membayar. Wow. Along I borrow you 1,000. You give me The flower you don't forget to pay me flower. pinjam satu copak, hantar balik 2 gantang. The flower you make sure 1 week $50. You cannot pay next week another $50. But this one no cut The flower is my money No cut out of the $1,000 Oh, Understand tak? Boleh abo? Ya. Kialah. Isai Okay. Oi. Sopan. Okey, apa yang kau ada? Apa yang kau tahu? Apa yang aku tahu? Okey. Ini daripada Straits Times. Okay. Back date sampai Februari lah. Okay. Ni berita lah. Okey. Daripada Februari tu, dalam lebih pada 100 orang umur usia daripada 15 sampai 73 tahun. Ini kat Singapore Singapore lah, babe. Singapore 15 tahun underage siul. Inilah dia. Macam mana boleh dapat? Okay. Continue. Sabarlah dulu. Aku terperanjat. Takkan Under aku nak probe lagi kan? dengan suspect unlicensed money laundering. Peminjam wang haram lah. Pinjaman wang pinjaman haram. Duit tu haram ke? Duit tu tak haram. Tak haram, pembuatan tu haram kan? Betul lah. Jangan kau jadi anak haram sudah. Aku baru nak cakap. Yang ni musibah tu betul. Yang tukang pinjam tu itulah anak haram sebenarnya. Daripada 100 orang, age daripada 15 sampai 73 adalah suspek daripada link kepada unlicensed peminjaman haram. Okay, under investigation. Yang sekarang ini under investigation, yang polis tengah buat selidik. Okay. Okay. Dan dorang
dah membuat operasi selama seminggu. Okay. Okay. Between Januari 15 sampai Januari 21. Okay. So offence from officer daripada CID dan 7 daripada Police Land Division yang carry out ni simulation ni lah. So across Island Wide. Okay. Seluruh Singapore lah diorang buat operation. It's operation. So dalam police punya statement Februari 3 mengatakan 117 suspek under investigation, out of which 20 found illegally arrested tak, ni dia arrest. Harassment lah, kena arrest. Apa ni, deter dengan dia homes. So diorang ngacau orang semualah. Yalah, dia buat porak-peranda lah kan, porak-peranda. Lagi 41 pula dipercayai menjalankan operasi out of ATM transfer. Okay. Macam misalnya aku transfer dengan kau, tapi kau tak tahu tu duit daripada mana. Yalah. Bahkan tu transfer dengan ni. So that mean kau hutang dengan aku. Tak secara langsung kau hutang dengan aku tau. Cara pinjaman haram tu dia gunakan by transfer tapi not by the direct person lah. Yang pinjamkan lah. So kononnya aku transfer dengan kau, kau transfer dengan dia, tapi aku dapat commission lah. Kau hutang aku. Tak ada, tapi bila kau transfer aku untuk kasih Ryan, aku ambil commission dengan kau pasal aku buat kerja tengah. Jadi tak, dia yang aku dapat commission daripada aku, kau yang hutang. So this is sort of yang kau akan melalui. Tapi kau pinjam aku, kau transfer kat aku. Tak ada, aku kasih pinjaman kau. Okay. Macam misalnya aku transfer kat kau punya account, tapi aku tak bilang detail. Baru tu kau transfer dengan dia. Pasal apa aku nak transfer dengan dia? Just kononnya lah kau transfer balik dengan dia. So ibaratkan sekarang aku hutang dengan kau, kau hutang dengan aku lah. So this is something yang sekarang aku ada satu cerita something like this. Pasal dia bergerakkan duit tu, tapi end up kau macam kau baru, tapi memang pasal aku ada kasih kau, aku pay detail, aku nak pinjam kau duit. Tapi dia bukan pasal kerana macam like what you tell me lah, I go and aku yang nak pinjam dengan kau, kenapa aku nak pergi transfer dengan. Tapi mungkin cara kau punya explanation tu, sekarang aku tak nak pakai tu duit. Aku cakap aku nak minta engkau duit amount, cakap aku nak pinjam kau 1,000 tapi kau kasih aku 500. Lepas tu kau bilang kau ambil 500 dulu. Lepas tu nanti kita tengok kalau kau boleh bayar hutang atau tak. Kalau kau tak boleh, then aku transfer. Tapi aku nak pakai 1,000. So tak apa, kalau kau tak boleh kasih aku 1,000, aku kasih kau balik. Okay, kau nak return balik aku punya duit kan. Baru disuruh, okay, kau return kat ni number. Sekarang kau, ni so aku akan return kepada engkau. Tapi dia tetap rasa then lepas tu dia hantar message, tapi kau tetap masih hutang aku, kau balikkan duit aku, tapi kau tetap hutang aku. It's a scam also at the same time. It's a scam. Sekarang kau faham di sini kan? Ini banyak yang WhatsApp ni kan. WhatsApp betul. Pasal pernah terjadi, aku akan ombakkan ni cerita. Kau dah habis cerita? So dalam ini case yang remain lagi 56 tu suspect yang believe to be open bank account yang diorang buka sendiri account tu, dan diorang provide their ATM credit identity kepada money laundering ini. So macam it's like washing machine. Kau wash balik tu duit, patah balikkan kau juga. Patah balikkan kau, tapi tetap kau akan ada hutang duit. Ada hutang. Correct. What you were saying correct. Because why? Sekarang pasal masalahnya kau ni, pasal kau dah expose kau punya identity. Yes. Jadi dia akan track kau with your ID. That's why your ID is not supposed to be exposed to anybody easily. So dia bilang kalau kau tak mau bayar,
ini IC aku akan gunakan untuk buat trade dengan kau. Aku akan gunakan untuk certain thing, biar kau akan bermasalah lagi. Yes. So kau jadi takut, kau terpaksa bayar. Perlu bayar. Tapi bila kau bayar tu bilang okay, belum habis, settle. Kau dah bayar, cakap lah dia kasih kau 500, kau dah kasih dia balik pun. Kau dah bayar 500, kau ingat dah settle. Tak ada. No. Belum. Dia bilang kau tu bunga je. Itu wapaya flower. Oh, rabak. So because okay, habis Zat? Continue. Yang sekarang ni, ini yang dah terjadi. Kalau dorang memang dituduh, memang dorang buat ni kerja, dorang akan kena sentence jail selama 4 tahun. Aku stop. Itu bukan dituduh. Itu kalau ditangkap, Ditangkap lah, kira dah the allegation is correct. So dorang kira kalau found guilty lah, paling senang lah aku. Dakwa. So they found guilty, dorang akan kena 4 tahun dengan 30,000 Fine. and up to 300,000 dengan dapat 6 rotan. Because Kau dia kasih kau. Yelah, pasal lagi satu ada sedikit kan. Jadi dia ada orang also involved in stuff like that. 4 tahun 6 rotan. 1 tahun kau boleh angkat 3, kau angkat lah. Kalau tak boleh Angkat satu lah. 1 tahun 2. Satu lah. Kalau nak angkat 1 kali lah. Tengok kau cerit-cerit The first year kan, the first year kau kena kena rotan tu, kau angkat 6. Kalau kau boleh angkat, kau angkat 6. Satu dah sihat. 1 kali terus demam. Dah begitu juga. So the thing is that yang the most yang mengkhawatirkan ini budak bawah umur yang dorang gunakan. Ini sekarang baru punya this is cara the trend. Kenapa diorang gunakan Zat? Cuba kau jelaskan kenapa pada aku tengok daripada dorang punya cara ni senang pasal dorang looks innocent. And dorang janjikan satu perbuatan itu dorang buat, dorang akan dapat 100 ke 200 ke. Easy money lah. Easy money. Oh ni kau tahu berbual ni pasal runner lah. As a runner lah. Okay. So lepas tu, so with easy money, but diorang buat kerja ni. Buat kerja. Ni pula bukan yang orang yang pinjam. Ini orang yang buat kerja. Yalah buat kerja. So tapi selepas dorang buat, dorang kena ambil gambar yang mengatakan dorang dah buat. Yalah. Daripada situ dorang akan dapat. Tapi yang pinjam tu tak kena tangkap lah, tak kena sebab lah. Ini yang kau cakap ni sekarang orang yang buat kerja. Yang buat kerja ni. Okay. Okay. Lepas tu? So yang sekarang ni kan rumah, walaupun yang mengatakan ni rumah kita, tapi still belong to HDB. Correct. Kan? So kalau kau dah vandalism, you have to pay. Correct. Property damage lah. Property damage ni semua. So daripada situ kau nak kena think, kau dorang akan spray, you know, own money, menyusahkan pay money, lah, akan menyusahkan kau. dan dorang memalukan. Macam kau earlier kau cakap IC, dorang dah dapat IC kau, dorang akan gunakan lain. Dorang akan spray kau. Ada jiran kena sih. Kalau tak si pemangsa tu yang pinjam duit, dia kacau kau punya jiran lah. Yeah. Ada. Jadi apa tau, jiran kau bingit, kau ni apa ni ada pinjam hutang ngalong. Pasal aku cakap, aku ada dapat ni cerita, dia hantar surat dekat rumah jiran ni. Jiran ni dapat surat ni bukan untuk aku, tapi apa mengatakan Yalah dia malukan lah. Dia buka aib lah kira. Yang lebih parah lagi, dorang akan hantar orang tunggu kau bawah blok. Dorang akan harass kau, anak bini kau, you know, this kind of things. Bahayakan diri lah. Correct. So korang ada cerita-cerita lain Aku ada yang satu. macam ni? Ini terjadi pada adik aku. That last time. Oh wow. Sekarang mate pun ada dulu The problem is because ada satu masa tu lah. Dia pasal what happened was dia perlukan duit. Pasal gaji dah kasih. So dia nak pinjam daripada adik aku dah kasih tepat, tapi ada some urgent during the COVID time. This happened during the COVID time. So nenek dia pun not well dekat hospital. Dia sayang nenek, dia jaga nenek dia. Nenek pasal nenek dia pun jaga dia waktu dia kecil. So dia sayang. So nenek dia kurang sihat. So nak cost hospital Perubatan tinggi kan. So that was a COVID period. So dia nak buat baik lah jasa. So what happened was dia
the only source dia nak minta adik aku cakap aku dah kasih kau, tak, aku pun bukan mana punya tu kan, dah kasih kau the amount that you need, so I cannot give you. So lepas tu dia resort to this. So from WhatsApp macam Ryan cakap tadi earlier. So dah pergi, so jadi kerja aku was I did investigation. Sampai aku nak tahu dia macam mana dia dapat ni nombor, dia boleh pergi contact this person. Pasal aku dah involved. So what happened was, macam mana, bila ni kau buat ni kerja semua aku tanya. Pasal first adik aku dah melalak. Because why? Apparently diorang hantar orang. Adik aku sudah nak kata dia she got into worried lah, you know, because first thing when dia adik aku ni bilang dia nak try pinjam duit, so dia minta 1,000. Dengan siapa? Dengan WhatsApp. WhatsApp ni. Okay. So diorang minta dia, so dia pula adik aku trust because she been working for years. So dia pegang dia punya work permit. Actually pun memang dia kena pegang dia punya own work permit lah kan. So dia pergi ambil gambar semua dalam toilet, dia bikin ni kerja. Ambil kasih semua. Kasih. So dah agree semua, okay, $1,000. Dia transfer 200 je duk. Okay. So dia bilang 200, no, I need 1,000. Dan aku settle. Tak, kita nak tengok kau, pasal kau nak pinjam 1,000, kita tak tahu kau punya capability. Takut kita pun kena tipu. So dia bilang tak, dia akan kasih balik, don't worry. But kalau kau tak nak kasih aku 1,000, dan aku kasih balik kau duit ni, aku tak nak. So dia bilang tak, kau pegang kan, kau pegang 200 dulu, nanti aku transfer kau lagi. So dia tunggu. So after a few days, nothing. So dia contact lagi the person, mana aku punya duit, kata kau nak kasih balik. Oh tak, bos aku tak kasih lah, macam-macam alasan lah dia kasih. So dia bilang okay, tak apa lah, dia tak nak continue with this money lending, dia nak kasih balik. So dia transfer, dia bilang, dia ni bilang tetap jangan tahu. So dia just transfer. So dia ni transfer balik. Dia bilang tak, kau dah pinjam dengan kita, so kau nak settle, kau kena settle dengan kita. So dia bilang aku dah kasih kau balik. Dia bilang aku dah settle. Tak ada. Kau tak boleh settle dengan kita macam itu. Kau actually hutang kita 1,000. Apa kau hutang aku 1,000? Kalau aku ada bank detail, kau transfer aku 200 daripada kau pay account, aku kasih balik lah. Tak ada. Untuk kita, kau dah hutang kita 1,000. Pasal kau minta dalam sign, dia sign tau, dia macam a letter. Okay. Kau nak pinjam kita 1,000, kita dah agree, so 1,000. So kau simpan tu 200. So kalau kau nak bayar balik, kau kena bayar balik 1,000. So dia dah panic. So dia pergi cerita dengan adik aku. Adik aku pula suara nampak tu message kan kat WhatsApp semua kan. Suara nampak dia kasih apa ni, itu work permit punya gambar semua dengan address rumah dia dapat. Dia ni suara panik. Sudah panik tu. So aku diam. So aku masih tak tahu ni story. So adik aku suruh bawa dia pergi police station, pergi buat report semua, everything. Diorang dah ambil dia. So the police advisor, make a new account. No, you transfer right now. So there's no. So adik aku first thing pergi is kira stop the account lah. Stop the account, so dia tak payah hantar balik kan. So lepas tu kena tunggu lagi 1 hari, kena buat account semua. Adik aku dah bingit lah. Adik aku dah ngamuk, dah marah-marah. Of all people, adik aku call aku. Aku pula ada masa Singapore pasal COVID kan. Saya cakap apa bang? Ni dah pergi pinjam duit. Aku dah bingit ni asal. Sekarang masalahnya alamak, dia pinjam dengan Halong tu. Aku cakap Absal, nanti kacau rumah. Dia ni dah panik. Yalah. So dia pergi jemur baju semua. Dia suara nampak budak suara cuy kat daripada bawah, pakai handphone, ambil macam sengaja macam ambil gambar gini. Aku dengar, aku cakap, kau jangan panik sangat. They cannot do anything to you. No, aku don't care bang. Kalau dia buat huru-hara kat rumah, campak. Dia pernah dengar aku cerita lah. Aku bercerita. Campak cat ke, campak air babi ke apa kan. I don't want to go through this hassle, you know. And so aku cakap, yalah tak apalah buat bodoh. Tak ada apa. Until one day tu dia suara panik. Dia suara nampak apa tu, orang suara lalu depan rumah dia 2-3 kali. Aku cakap suara jalan depan rumah. Dia suara main kasar Syul. Dia telefon aku cakap, dah berapa kali ni kau nampak dalam 1 hari? Dah 3 kali bang. So different timing. Aku cakap tak apa. Cakap ni dah pukul berapa? Cakap by the time bilang aku cakap dah malam. Besok aku akan pagi aku akan datang. Kau buka tu pintu, aku nak tengok. Datang.
So dalam afternoon aku nampak satu imbas. Aku keluar, aku buka pintu pula lock. Aku nak try kerja tak dapat. Dan aku cakap, so sekali adik aku dah panik juga, takut apa-apa jadi kan. So aku nampak budak tu lari, hilang. Tapi bila budak tu lari hilang, aku ikut dekat tempat kapak gantry tu nak masuk kereta. Satu suara macam nampak Texting lah. tengah pusing. Cakap, wah, orang main dengan salah orang lah. Aku terus pick up, aku cakap, Cik Bik, kasih aku ni nombor. Ini aku nak kena jalan aku juga, aku ajar juga. So we had a conversation actually. Cakap, kau langgar, aku bukan macam terror ke cakap terror apa. Aku kasih tahu lah, kalau kau langgar ni, kau langgar salah orang. Aku cakap, I said, kita akan ikut law. Law. So what happened was, kita approach somebody that we know somebody close to us who is in the police force. Okay. So dia datang, dia advise, okay Pak, put camera dekat luar rumah semua, everything lah. So we act in a legal way. So kita buat lah. Kita buat, and then aku terpaksa nasib baik time COVID tu kan. Tapi dia dah lepas macam, bukan waktu lockdown. Dia dah lepas macam, kau nak pergi, one person can only go outside. So anak-anak aku, family semua duduk, aku terpaksa datang. Pasal adik aku dah nangis, dah jadi macam panik lah. Panik bilang. So aku terpaksa duduk kat rumah tu dengan dia. Ada lagi sikit, ada orang lalu ke apa kan. Tapi aku nak maki rabak pasal dia dah bingit kan dengan ni. Dia nak hantar balik semua. Dia ni pula padahal dia sayang dia ni pasal apa? Dah bertahun, dekat 10 tahun saya kerja dengan kita. So apa tu, it took about almost a month it subside slowly, because this person notice that, okay, I think diorang pun ada contact and stuff like that, so dia dah tahu kita dah ambil some precaution and stuff like that, right? So they stop. Aku cakap, janji duit kau dah tolak balik. Kalau duit tu kau masih pegang, kau kasih aku tahu betul-betul duit ni masih ada kat tangan kau ke tak ada. Aku cakap, tak Pak, saya dah kasih. Dia tunjukkan lah, dia punya details semua. Okay, kau dah kasih balik dah. Kau dah potong kan, matikan, dia tak boleh akses kopi tu. Tapi aku cakap, yang aku tak boleh jamin kau pay work permit tu. Dia pakai buat apa aku tak tahu. So nasib kau lah, kalau ada apa-apa kes, kalau dia pakai copy work permit, kau kena tanggung sendiri lah. Kau kena balik negeri. You need to make report within that 24 hours. 24 hours lah dah bikin report. So that is another case. There's another case also that I know, someone that dia suami jiran macam kau cakap. Sekejap. Kita berehat sekitar waktu. Nanti kita kembali jauh selepas ni. Yo, this is Coffee Shop Talk bersama Ziad, Ryan, Fred and Big. Four bodies in the podcast. Cerita demi cerita kami sebarkan, bukan dari cerita dongeng atau dari cerita cegan. Cerita dari perjalanan hidup, dari asal usul hingga terduduk. Mari santai dengan cerita kami. Ada menangis, ada ketawa, ada yang pahit, ada yang manis, ada yang benar, dan ada juga yang tak masuk akal. Sebagai nasihat ku berikan, ingat pada yang satu yang menjadikanmu, yang memilikimu. Sujudkan kepalamu padanya. Yo, this is Coffee Shop Talk bersama Ziad, Ryan, Fred and Big. Four bodies in the podcast. Walaupun kami baru dalam platform ini, kami harap dapat berkongsi bersama perjalanan hidup yang dilalui, dilukai, terlanjur disakiti, tersiksa, kerana kita berdepan dengan manusia. Walaupun kami dekat hujung zaman ini, kami harap dapat memberi nasihat pada yang muda, penyambung zaman yang akan memegang pada kalimat pada yang satu. Sebagai nasihat ku berikan, ingat pada yang satu yang menjadikanmu, yang memilikimu. Sujudkan kepalamu padanya. Yo, this is Coffee Shop Talk bersama Ziad, Ryan, Fred and Big. Four bodies in the podcast. Yo, this is Coffee Shop Talk bersama Ziad, Ryan, Fred and Big. Four bodies in the podcast. Walaupun kami baru dalam platform ini, kami harap dapat berkongsi bersama perjalanan hidup yang dilalui, dilukai, terlanjur disakiti, tersiksa, kerana kita berdepan dengan manusia. Yo, this is Coffee Shop Talk bersama Ziad, Ryan, Fred and Big. Four bodies in the podcast.
Ya, selamat datang kembali di ruangan KST dengan segmen Along. Pinjam duit. Citi. Kalau apa? Kalau ambil duit. Mr. Saleh. Hello Mr. Saleh. Ribu-ribu bintang mari. Okay. Many flower. Bunga. So boleh aku continue? Okay. Boleh, terima kasih banyak-banyak. So yang second story ni tak ada, pendek je, short je. Okay. Ada impact. Alhamdulillah. The second punya implication was someone that I know, dia suka kacau jiran lah. Ya. With the Flyers lah. flyers and letters. I think to that level that orang tahu and stuff like that. So but alhamdulillah managed. Again, I think the only advice I can tell you, kalau kita kadang-kadang kita ni lalai pada apa tau. Kita ingat semua kadang-kadang genuine dalam tu. Kalau kena, if you kena already, if you're not taking the money or you already into that problem, please go and report to police. I think kita punya police alhamdulillah will do something. Of course kena maki dengan polis memang kena maki lah. Misalkan orang kau dah tahu tu benda salah, kau pergi buat. And so they will take action lah. Harap-harap jangan satu hari dia ni law akan take over in the sense what dia charge dua-dua sekali lah. Yang tukang ambil dan yang tukang bagi, aku rasa. Sekarang apa dia punya trend? Yang dulu pasal maid dulu banyak maid pinjam duit dari WhatsApp. Kan? Sekarang Telegram. Telegram Tadi Zia boleh cakap. Telegram kan? Telegram banyak. Tapi yang runner ni sekarang, runner ni maybe punca dia juga dia orang kenal siapa-siapa. Sekarang macam tadi Syah cakap dia ni kadang-kadang is a one man operation daripada rumah. Okay, dia ada access of cash. Okay, dia masukkan Telegram, Facebook ni semua, you know. So diorang masukkan macam tadi kau explain, dia masukkan 200, lepas itu dia bilang tunggu kan. Tak sampai-sampai. Belakang tu dia, pada situ dia dah charge kau $50, $60, $70, $80 punya bunga lah, interest. Bunga. So merepek lah. So that ini benda ni itu bukan money laundering pada aku, itu scam satu. Yeah, it's a sort of money laundering juga. Money laundering. Pasal apa dia dah kasih kau 200 instead of 1000. Dulu Along simple. Kau nak berapa? Dua pak. Yeah. Dah. Itu kasih aku garantor punya IC. Kasih aku, okey, tulis. Okey nah. Nanti minggu depan lu datang bayar. Simple. Saya mungkin dulu Mi Along straightforward. Gitu pasal apa, kadang-kadang dah kena rimbat, dah pecah kepala pun tak bayar juga, tak ada untung. Betul tak? Tapi ni sebelum lu mau main gua main dulu lah. Pasal bila yang macam kes mi aku ni, kita dapat tahu actually the whole operation was done in Malaysia. Dia sampai gunakan apa tahu? Kita nampak yang budak yang aku bilang kau lalu-lalang tu budak India. Okay, dia dapat caught on kamera. Itu budak actually ada dia duit. So diorang threaten dia, kalau dia tak buat ni kerja, buat untuk takutkan, kita akan kacau kau punya family kat Malaysia. Dia bodoh kan. So jadi baruah full lah kira. Baruah full lah. So the same thing kalau kau cakap sekarang untuk yang 15 tahun pinjam dapat duit ke, atau diorang pinjam atau buat kerja, sekarang sedap tu dapat. Ya, diorang buat kerja-kerja macam gini sekejap 5, 10, 15 minutes ya. You know. Tapi itu duit tak pergi ke mana. Tak jadi kaya pun, tapi mau fikir jalan jauh lah. Selain daripada buang cat, selain daripada apa diorang bikin selalu, buang cat, diorang mangga kadang diorang mangga, diorang pakai padlock kan. Then apa lagi? Darah apa babi. yang kau boleh ingat? Darah babi, kepala babi pun diorang pakai. Darah babi. Diorang tak babi pun ada kan. Taruh. Itu dulu punya jalan kan. Kalau kau ingat Ryan I think kau kerja Grab, kau pernah dengar cerita diorang hantar beratus-ratus punya ramai-ramai itu barang-barang makan rumah semua. Sampai gitu sekali Ada yang tulis conteng kat tembok. Conteng, kacau jiran. Ya. Wah, apa lagi diorang bikin? Threat banyak. Diorang banyak habis pasang orang jalan, jadi kau macam ada orang ikut kau kan. Untuk kau nak jadi paranoid Kau nak kena ada CCTV
That's the thing lah. kat You start koridor. to invest really lah. You have to you have invest to invest. lah. So You know? kira bagusnya ada CCTV of your own. Kalau ada lah benda-benda suspicious macam ni, just report to polis. Okay, ni ni. Yeah, but the thing is that diorang kalau tulis own money, pay money daripada tingkat 1 sampai tingkat 12. Dia taruh kau punya Unit number lagi. number. Yalah. Mana nak cai? Itu lama tu tak tangga-tangga tepi tangga kan. Oh, money unit number. That's why. So Tepi semua tangga. orang tahu lah. The whole block knows. Dapat lift landing. Sama jalan terus. Nampak. Kan? So this is the thing lah. So but kita kat sini, kita bila bawa ke tengah pasal ni, Aku block duk kalau ada benda-benda gini. Hi, ada kita hi ke apa Ya, ke. biasa lah. Aku terus Telegram banyak. Aku terus Telegram. macam Block. Ziad cakap swap. Swap. Aku block boy. Aku tak suka, aku swipe. Tak adalah, yang pada orang yang terdesak kan, hati-hati. Pasal kita tak tahu apa yang kita terdesak, tapi kita bukan cuba meleraikan masalah, kita menambahkan masalah dalam kehidupan. So pasal apa nanti jadi pula-peranda daripada family tak tentram, anak-anak kita kena fikir, you know. So I think is kalau tak Ada ada sampai pinjam bunuh, bank ada tu sampai tak bunuh apa. diri boy. Ada. Ada banyak lagi. Banyak. Tapi kalau kau bunuh diri, kau game over. Tapi Family belakang kau, itu kau mau takkan fikir lah. Mr. Chetty bilang okey lah, kau dah game, tak payah bayar. Tak ada. Dia akan also kacau chase you, your kalau family. they know solve the problem. they know you have family, so melainkan kau sebatang kara okey lah. Yalah. Kalau kau ada keluarga kau susah. Kau terjun dengan labu-labu dekat laut you don't care. So what else you think about this money laundering? Yalah, the most worrying side macam yang tadi aku cakap itu, budak-budak, you know, dorang Tak tahu pull apa lah. them. Dorang Dorang tak pull tahu. them, bayar 200. So, easy money man. You work for 2 jam. Okey lah. Kau pergi rumah kau buang cat. Orang okey je. Then kau buang kerosene, then light up the whole flat, you know, pintu. Unit Berani lah. buat Berani buat babe. Orang tak tahu the Ini yang repercussion of kita tak, aku heran. Orang tak Orang fikir jauh ada lah. tu semangat nak buat just because they instead of $200. correct. Okey I lah. agree with you. $15, $200 banyak sih. Ya, tapi kalau kau lepas Jalan kau jauh lah lepas, juga mau fikir. jauh, Jalan babe. jauh bro. Budak-budak apa diorang tahu? 15 tahun masuk boys home. Budak-budak apa diorang tahu? Diorang tahu ada diorang Juvenile tahu lah, apa dah. Juvenile. Correct. Duit je. Tapi sayang lah kau pay life lepas tu. Tapi again lah, ini kembali kepada kalau tak ada peminjam, tak akan ada memberi pinjam. Betul? Kan? So kalau dalam macam mana pun difficulty pun, kau ada Dia family. kadang-kadang kau mesti nak faham juga. Saat kau tengah dalam keperitan kan, sekali macam Zraim bilang, ping. Hi. Block lah. Aku block. I'm here. Hai kan. Macam ting, alamak aku. Kita ni tak lari daripada kita punya Banyak scam lah sekarang. Yalah, temptation tu ada lah. Kita punya apa ni, self esteem. Kadang-kadang ada high punya time kita block tu. Tengah low punya time. Tak tahulah. Aku high tetap block juga. Ya, pasal apa? Kau nak menyelesaikan kau ibaratkan kau korek satu lubang, kau tutup satu Kau lubang. nak aku nyanyi juga. Kau nyanyi? Kali lubang tutup So- lubang. So tu lagu aja dah cukup untuk kau faham kehidupan Betul, ini betul, kan. betul. Instead kalau kau boleh go through your family atau kau go through proper bank. Sekarang pun ada legal money laundering. Legal money lender. Lenders. Sorry. Laundering dah tak. Sorry. Lenders. Kan, diorang akan check background kau. They will not do anything against the law. Diorang akan Dia make paling sure that limit you dia kuat, follow. dia pergi pun dia panggil debt collector je lah. Itu lah. debt collector atau diorang hantar kau surat lawyer. That's it. Correct. So kalau kau buat macam, kalau kau terdesak nak pinjam, then make sure you go that way. Ya. Jangan kau meminjam hanya untuk sementara tapi kau merana selama-lamanya. Alhamdulillah. Ya. Kalau kadang-kadang aku tak boleh Brain. Kau nak pinjam itu untuk apa? Ada ke
kau nak pinjam Adalah, untuk yang menunjuk tu, kau ada duit atau kau Adalah meminjam untuk sesuatu yang Adalah kau tu terpaksa. tengah sesak. Adalah. Tapi sesak engkau tu mungkin sekejap. Tak tahu tu. Kita tak tahu dia orang bersesak macam mana. Kau pinjam sekarang 1,000. Kau kena bayar $800 extra. Yalah. Tapi So, spontaneously Instead at of that you moment, paying 200, kau kena pay. correct. Correct. Yalah, When it's orang going to tak stop? memahami kan. Terlepas pandang, ya maybe lah. Tapi pada aku ini nasihat lah. Bukan kita nak memandai atau kita ni, you know. Terror mana. Ya betul. Bagi mereka juga yang siapa ingin meminta pertolongan ataupun tahu ada suspek, ada money laundering ataupun ada scam, boleh telefon telefon number hotline ni 1800 255 0000. Right? So dalam handphone pun ada tau scam punya app juga. Ada. Ada. Please download. Ya, ada. Ada Lagi juga. satu tu, jangan share kau SIM card. Kau belikan aku SIM card. Pakai nama kau. Ini all the beginning of kau Of punya course. living hell. Jangan pasal members. Kita kadang-kadang members ni kita nak tolong tapi kita Ya, kena kita- pandai menilai kan. Aku banyak kali juga kalau ada orang telefon. So banyak sangat ni orang telefon. Sekali satu kali tu ada orang telefon, aku tengah driving. Sekali aku nampak, siapa ni telefon? Sekali aku tengok nama Mak Jujat. Itu cat. Aku nak tambah sikit boleh. Boleh. Aku tahu muka kau ni handsome sangat depan kamera. Tapi kau punya phone letak depan muka kau. Kesian kamera aku. Nak Betul. tengok muka kau yang Kan manis Mak tu Jujat kan. dah sorry. Janganlah block kan. Aku nak block. Muka tak handsome. Tak ada. Bukan tak handsome. Manis. Biar tak handsome janji manis Tak kan. ada. So kau ada pengalaman apa-apa kau nak bilang? Oh dulu. Aku tak pinjam lah. Tapi aku kenal orang ni lah. Orang ni orang Thailand. Oh, okay. Dia macam tu lah. So aku cakap, kau buat kerja macam ni? Adalah. Kira aku kita acquaintance. Dia bukan macam kau dengan aku. Kita hari-hari telefon tak ada. Macam terjumpa sekali berbual. Dah lama saya tak jumpa gini. Sekali cakap. Sekarang tengok ada budak perempuan datang. Tiba-tiba kasih duit. Kau ni apa ni? Kau ni apa sebenarnya ni? Tak adalah. Aku ada Duduk kedai kopi relax aku ada bikin gitu bisnes. kan. Duduk kedai kopi relax. Ada macam tu je relax. Tapi ni bukan kat kedai kopi. Dulu dia kat mall. Wow. Mau? Upgrade. Peace Center. Peace Center dulu. Aku nampak Peace dulu Center. kat kedai kopi. Tak ada. Diorang more into tempat bilet-bilet. Itu pun okay, ada. okay, Yes. Kau dulu kan tempat bilet-bilet. Pasal situ kan dorang Ada banyak taruh, dong. Pasal dorang sana, of course dorang main snooker, dorang main betting ah. betting kan. Gambling. So, dia adalah satu dua ekor ni duduk ni kalau kau duduk dia diam-diam seorang-seorang kau tahu dia ni lah. Nanti apa-apa aku tak ada duit. Okey pinjam boleh dah. Dia gitu lah. Tapi dorang kasih pinjam yang dorang kenal. Yang dorang tak kenal dorang tak kasih. Saya tak mudik. Those days dia tak nak spread around. Dia nak Dia keep kira to the... dia small community lah. Ada dia macam tu lah. Dia macam tu. Dia tak nak. Aku acquaintance jumpa dia aku cakap kau bikin macam ni kerja. Okey. Aku tengok lah perempuan. Habis bila kau kerja kat bar tu kan, tak ada acquaintance yang datang setiap malam boleh ada duit boleh spend punya, tapi buat kerja macam gini. So far aku tak encounter satu. Tak pernah. Mungkin ada lah, tapi Mungkin dia tak bilang lah. Tak cakap lah. Dia tak cakap. Nanti Mungkin kau tak perlu duit tu jam. tak payah lah. So. Pasal kau perlu duit aku rasa. Aku rasa orang lain yang perlu duit aku kasih. Kan? So okay, kata penutup. Kata-kata pujangga. Kata-kata pujangga. Aduh. Dah, kita ada 1 minit. 1 minit terus aku tutup rekod. Biar hidup simple. Tak payah nak berkaya. Janji apa yang ada kita syukur. That's it. Okay. Yalah, macam apa ni Mr. Chetty bilang. Aku punya keturunan Chetty aku. Serius lah. Declaration. Aku declare. Kan? Oh baik. So Patut kaya Adalah. tak lah, Alhamdulillah kita lah.
kadang-kadang ni kita harus ukur badan kita sendiri, kemampuan kita. Jangan belanja kelebihan daripada apa yang kita mampu. You know? Lebih daripada apa yang kita So mampu. jangan nak pinjam, walaupun pinjam bank pun nak kena fikir 10, 20 kali, 30 kali pun fikirlah masak-masak. Walaupun that is bank. Yalah. Apa lagi kalau dengan apa ni yang harami punya ni. So fikir-fikirkanlah pasal end of the day bukan kau seorang aja yang merana, tapi the whole family, keluarga yang akan jadi mangsa kepada semua-semua ni. Be loyal to your family lah. Oh yeah. Loyals make family Correct. Dah lama aku tak dengar ni lah. Okay, just brought to my attention. Memang sekarang apa ni along-along pakai WhatsApp kan. Pakai WhatsApp. Kita try to cegah lagi-lagi makcik-makcik kita yang berumur. Mak bapak. Diorang tak tahu apa-apa. Lah tiba-tiba dah pinjam duit. Bila masa mak diorang kasih mak duit sampai 5,000. Jadi cegahlah pantau-pantau juga orang-orang tua kita, makcik-makcik ke pakcik-pakcik, pantau-pantau dorang pasal dorang pun tak tahu ni benda. Tiba-tiba dorang pun ada duit. Ada duit. Okey, alhamdulillah. Rezeki Allah. Dorang ingatkan siapalah kasih kan, padahal dia tak tahu tu benda long. Betul. Jadi gitulah Jangan share lah personal information. There's nothing free, man. There's nothing free saya. Jangan share personal information. Kau punya SIM pass, tolonglah jangan. Cuma Singapura kalau kau kena itu. Singapura cuma free sekarang CDC lah. Kau boleh belanja kan 250 dengan 250 makan. Belanja lah. Betul. Itu dah je syukur free lah. Syukur lah. Okay guys, sebelum kita wrap it up, jangan lupa like, comment, share podcast kami kepada teman-teman anda. Kita akan kembali di lain kesempatan pada setiap Selasa dengan Jumaat. Hingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ciao.